Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Ada orang bertanya, okey. Tapi cakap semua tempat dah pergi. Kan? Tak adalah semua tempat. Ya, kenapa tanya apa? Semua tempat dah pergi, tapi hati Bella je belum pergi. Gembira you baca. Antara semua soalan je nak baca itu juga. Biar dia blushing seseorang-seorang dia Bella keluar frame jap. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Okey, biarlah. Korang janganlah kacau dia. Nanti saya kena buang kerja. Kerja Kalau saya bodyguard tadi. Saya PA dia. Makan apa tu? Makan pickle. Oh, sunya. Katakan bahawa ini bukan kali pertama, tapi saya yakin bukan kali terakhir saya mendengar Bella Stila menenangkan dua lagu yang sangat luar biasa sekali. Tapi ini di dalam forum yang sangat private, di tengah-tengah laut jauh daripada bandar. Mizan. Selepas kita ada lebih 1 hari beraktivitas bersama, dan saya nak katakan saya betul-betul terpesona. Sajalah daripada saya. Satu lagu. Nyanyi saya hari ni penonton semua and sangat selesa, tak ada masalah, Bella rasa tak panas. Jadi sebab tu Bella sendiri dengan family untuk raya tahun ni kita pergi Prima Valley. And macam mana cakap lah, terima kasih Prima Valley atas peluang ni. Dan untuk gandingan bersama dengan YB Sadiq pun sebenarnya Bella bersyukur sebab dia willing to do all this with me dengan juga tim Prima Valley. Sebab banyak juga yang saya lalui sebelum Prima Valley ni, and banyak juga orang kata offer daripada brand-brand lain. Jadi saya anggap bersama dengan Prima Valley, lepas bila dia berjadi macam ni, saya anggap dia adalah rezeki dan jodoh saya bersama Prima Valley. And thank you so much. Saya dah dapat lampu hijau. Dia dapat lampu hijau dulu. Kalau tak dia senyum-senyum sekarang, depan ni habis dia kena marah. Bella dia penyabar dia luar biasa. Berapa yang ramai orang tidak tahu. Ramai orang ingat yang kita plan semua ni tak. I can tell you memang tak scripted, tak plan. Memang kita buat semua secara kita bincang tepi nanti lah. Tapi ada satu cerita yang saya rasa ramai orang tak tahu, yang saya pun baru tahu beberapa hari lepas. Tapi bila saya dengar tu, ada orang ingat marah tak, saya ketawa tak habis bila dengar cerita tu. Okay, bagaimana kolaborasi saya dengan Bella ni boleh dalam Prima Valley ni? Awal-awal Bella seperti biasa, the Iron Lady which she is, dia memang duta pertama bagi Prima Valley. Saya hanya duta dalam parlimen je lah, buat kerja kat parlimen. Satu hari saya dapat panggilan daripada Bella. Kata, Sadiq, ada satu brand ni nak buat photoshoot raya bersama. Nak buat ke tak? Saya tanya, serius lah. Masa tu sejujurnya saya tak tanya brand apa, saya memang meletakkan kepercayaan penuh ke atas Bella. Saya kata, okey lah, 1 hari je. Okey, boleh. 1 hari. Lepas tu saya tak ada tanya apa, nak buat apa photoshoot. Okey, hari tu saya free. Sebaik saja selepas parlimen tamat, saya kata okey. Apa yang saya tidak tahu pada masa tersebut,
Saya merupakan ini Bella nanti malam malu. Saya merupakan pilihan nombor 4 bagi Bella Astila. Dia dah call 3 orang dulu. Jangan cepat. Kesian kalau kasi nanti. Siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu kita bincang tepi lah kan. Kita kena tanya Bella, tak ada tanya saya. Saya tahu lah dengar macam. Tapi selepas tu bila kita dua berbincang, itu ketentuan Allah. One way or another, pilihan nombor 1 ke keempat ke, akhirnya kita berdua yang berada di atas pentas. So, nombor 1 ke nombor 10, nombor 1 ke nombor 10 tak penting. Yang penting adalah pengakhirannya. Kisah sweet Bella dan Syed Saddiq dah sampai ke Korea. Peminat BASS teruja semoga berjodoh hingga ke jenjang pelamin. Tidak hanya menjadi perhatian di Malaysia, gosip percintaan antara penyanyi Bella Astila dengan ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq, kini menjadi tular di Korea Selatan. Buktinya sebuah portal popular hiburan negara tersebut, iaitu Koreabu, melaporkan tentang spekulasi percintaan Bella dan Syed Saddiq pada Sabtu. Menerusi artikel berjudul Divorce Actress Rumor New Boyfriend Swims Across the Sea for Her, Koreabu melaporkan tentang video yang dimuat Saddiq, iaitu ketika dia terjun ke laut sebelum berenang menuju ke Bella yang menantinya di Semperna Sabah baru-baru ini. Dalam laporan sama, Koreabu turut menceritakan serba sedikit latar belakang Bella, termasuklah kisah kontroversi perceraian dengan bekas suaminya penyanyi Alif Aziz. Malah artikel itu juga turut menyelitkan kenyataan ibu Saddiq, iaitu Sharifah Mohani, yang menyamakan kisah cinta anaknya seperti Romeo dan Juliet. Dalam pada itu, di ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa gembira apabila pasangan kesayangan mereka yang digelar sebagai best meraih perhatian portal antarabangsa. Terdahulu hubungan rapat antara Bella dan Saddiq semakin hangat diperkatakan selepas masing-masing dipilih menjadi duta jenama pakaian. Malah pasangan kegemaran ramai itu juga dilihat banyak meluangkan masa bersama selain turut berjam menawan puncak Gunung Kinabalu di Sabah baru-baru ini.